Okey, sekarang kita pergi kepada mathematical representation of a travelling wave. Maksudnya kita nak gunakan persamaan matematik untuk menjelaskan pergerakan gelombang. Gelombang yang bergerak, travelling bergerak. Gelombang ni pun memang dia duduk diam, dia mesti bergerak sebab dia dalam bentuk tenaga, dia bergerak dalam bentuk gelombang. Okey, so kita dah belajar setakat ini kita dah belajar bahawa kita ada, kalau kita ada contohnya graf katakanlah y melawan masa t. Kemudian kita ada graf sinusoidal yang berbentuk sin seperti ini. Okay, sin. Kita ada dia punya amplitude, dan sebab dia ni ialah t kan, t maksud dia kita punya daripada sini ke sini ialah period dia. Dan dalam graf ni berbentuk y bersamaan dengan a sin 2 pi per t t. Okey, ni bentuk dia, persamaan dia. Ataupun 2 pi per t ni, okey, 2 pi per t ni kan dia sama dengan 2 pi f sama dengan omega. Okay, so ini ialah bentuk untuk graf kalau graf tu bergerak, okay, gelombang tu bergerak-gerak. Lepas tu kita ada satu zarah kat tengah-tengah zarah, ataupun kita katakan mungkin batu lah kat atas ombak, sampah lah dekat atas ombak kan. Sampah tu punya gerakan boleh diwakili dengan persamaan ni, gerakan di atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian kan kalau gelombang tu sendiri kalau kita ambil gambar kecil, kan katakan kita ambil gambar kecil, okey, dia akan freeze kan, kita akan dapat gambar gelombang tu. Okey, jadi kalau gelombang yang kita akan dapat ia dalam dia punya bentuk dia dalam bentuk dia punya ni ombak kan, ombak. Kita akan dapat gambar snapshot tu ialah bentuk ombak melawan dia punya jarak. Okey, jarak x. Okey, kat sini kita boleh tengok ni ada graf t, ini graf x. So dua graf yang beza. Ini graf dalam masa yang tertentu, ini graf bila kita ambil snapshot untuk gelombang tu. Okey, so daripada sini kita akan dapat daripada sini kita akan dapat dia punya panjang gelombang dan amplitude dia sama macam ni amplitude. Jadi dalam bentuk yang sama juga kita akan dapat kat sini y sama dengan a sin 2 pi lambda per x. Okey, tengok perbezaan antara kedua-dua persamaan ini. Persamaan ini kat sini kan ada masa 2 pi per t, kat sini ialah 2 pi per lambda, iaitu graf yang ini maksudnya ada perkalaan lambda. Kalau graf yang masa ni adalah perkalaan masa. Okey, sekarang ni kita nak gabungkan kedua-dua persamaan ni. Satu persamaan masa, satu persamaan dalam kedudukan dan time and position. So kita nak kahwinkan dia, kita nak buat satu persamaan yang boleh bagi tahu graf tu gelombang tu bentuk apa, dekat mana dan pada masa apa. Okey, jadi kita boleh kita boleh gabungkan dia persamaan y sama dengan a sin 2 pi per lambda 2 pi per lambda x tolak 2 pi per t. Okey, kita gabungkan kedua-dua term tu dalam satu basket, kita katakan satu basket. Jadi kita akan dapat persamaan yang macam ni. Sebabnya gelombang yang bergerak ni, contohnya gelombang yang macam ni kan, gelombang yang sebegini. So pada masa t kosong, awal-awal kalau kita ambil gambar bentuk dia macam ni kan. Lepas tu bila kita ambil gambar pada masa yang kemudian, beberapa ketika dia dah bergerak. Okey, so persamaan ini dapat menjelaskan pergerakan gelombang ini. Macam tu Okey, so kita dah dapat persamaan yang tadi kan, persamaan yang ini kan, kita nak bagi dia lagi compact lah. Kita nak bagi dia lagi compact. Okey, so kita ada tadi persamaan tadi y bersamaan dengan a sin 2 pi per
lambda X ini ialah untuk bahagian yang kedudukan. Ini 2 pi per T bagi masa. Okey, so sekarang ni kan kita nak keluarkan 2 pi ni daripada bracket ni sebab dia sama kan. Jadi kita keluarkan A sin 2 pi ni kita keluarkan. Kemudian kita akan tinggalkan dia X per lambda tolak. So T ni oleh sebabkan T ni kan 1 per F kan. Jadi kita boleh dapatkan ni 2 pi F T. Okey, ni kita tak ada. Okay, kita 2 pi tu kita dah keluarkan. Kita ada sekarang yang tinggal ialah F T. Okey. Kemudian kan kita nak buat sedikit manipulasi, iaitu kita nak keluarkan lambda ni. So bila kita keluarkan lambda ni, kita akan dapat A sin 2 pi per lambda. Okey, sekarang yang tinggal hanyalah X je. So lambda ni oleh sebab kat sini tak ada lambda kan, jadi kita kena kalikan dengan F lambda. Okay, sebab kalau dia masuk balik, lambda ni boleh hilang. Okey, jadi kita dapat kat situ dan kita ada sebenarnya kita ada hubungan yang kita sangat popular sangat, V sama dengan F lambda. So hal laju gelombang sama dengan F kali lambda, so ini ialah V. Okey, kita dapat compact lagi A sin 2 pi per lambda X tolak V T. Okey, so kita dapat satu persamaan yang sangat compact berkaitan dengan travelling wave. Jadi kena ingat yang ini 2 pi per lambda dalam kurungan X tolak VT. Okey, so contoh soalannya ialah seperti ini. Kita ada persamaan yang dibagi sebagai Y. Yang ini nampak macam pening kan. Jadi bila kita tengok macam ni, kita tahu macam soalan ni macam ni. Jadi kita tulis soalan dia punya bentuknya yang lebih kita nampak lah secara terus. Y sama 0.4 sin 2 pi per 0.25 kali dengan X tolak 2T. So Y ni sesarannya dalam meter. Okey, sekali dia dikendaki sketch a level graph of the wave versus X at T0. Okey, so at T0 kita boleh tuliskan Y sama dengan 0.4 sin 2 pi per 0.25 X. Kan, sebab T ni kosong. 2 kali kosong, kosong. Sebab dia kata ni pada T equal to 0. Maknanya bila kita ambil gambar gelombang tu pada masa T kosong, maknanya bila gelombang tu nak gerak, kita ambil gambar kecil. Okay, so gambar yang tu macam mana gambar snapshot dia ataupun graph dia. Okay, kita dapatkan Y versus X. Tu penting labelkan graph kita tu. Kemudian dia dalam bentuk sin kan. Dia dalam bentuk sin. So dia dalam bentuk sin. Lepas tu amplitude dia 0.4. Dan dari sini mesti 0.4 negatif. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita boleh tahu ialah dia punya panjang gelombang 0.25. 0.25 ni dia punya panjang gelombang sebab kita compare dengan persamaan kita yang standard A sin 2 pi per per lambda X tolak VT macam ni kan. Okey, so kita nampak kat sini lambda ialah 0.25 iaitu kat sini 0.25 kan, macam tu. Itu ialah grafnya. So terlupa saya untuk memberitahu bahawa negatif ni ada maksud. So kalau negatif bermaksud graf tu bergerak ke kiri, ke kanan, to the right. Kalau dia positif, dia to the left. Okey, ada maksud dia negatif tu kan. So kalau negatif to the right, positif to the left. Okay, so biasa terbalik dengan apa yang biasa kita belajar berkenaan vektor. Biasa positif to the right kan, tapi yang untuk persamaan ni dia to the left. Dia terbalik daripada yang kita belajar berkenaan vektor. Tapi dia memang ada kaitan dengan matematik. Okay, seterusnya kita kendaki menentukan amplitude, velocity, wavelength, frequency and the direction of propagation. Okey, so amplitude kita tahu kat sini kan, direct kita dapat 0.4. Tapi jangan tinggalkan nombor je. Sebab dia amplitude ni ialah dalam bentuk sesaran, maka dia ialah meter. Kita kena tulis meter tu baru betul.
Kemudian kita ada velocity dia. Velocity macam mana kita tahu, kita compare dengan persamaan ni dengan persamaan atas ni, kita tengok apa, berapa hal laju dia. V yang ni 2, so dia adalah 2. Sama sekali jangan tinggalkan unit, iaitu unit dia meter per second. Okey, kemudian kita nak cari lambda pula. Lambda memang dah dapat terus kat sini tadi, 0.25 meter. Okey, seterusnya frekuensi. Macam mana kita nak dapatkan frekuensi? Okey, V sama dengan F lambda kan? So, kita dah dapat V sama dengan F lambda, maka frekuensi sama dengan V bahagi lambda, iaitu hak laju dia tadi berapa? 2 bahagi 0.25 bersamaan dengan 8 Hz. Kan, 8 Hz. Kemudian kita nak degedaki untuk menentukan direction of wave propagation. Seperti yang saya katakan tadi, negatif bermaksud to the right. So wave dia bergerak to the right. To the right. Okay, itu. Okay, done.